Kalau korang perasan, sejak 2 menjak ni muncul beberapa model SUV ataupun SUV elektrik dengan bentuk dan rupa paras yang diinspirasikan daripada model-model popular macam G-Wagon ataupun Land Rover Defender. Tapi kalau korang sebenarnya teringin nak rasa yang real punya G-Wagon berkuasa elektrik, ini dia dekat depan korang, masih lagi berbalut sebab dia akan dilancarkan tak lama lagi, iaitu Mercedes-Benz G580 with EQ Technology, ataupun lebih senang kita cakap, ia sebuah G-Class berkuasa elektrik. SUV leather frame ni didatang dengan 4 motor elektrik kuasa 579 HP dan daya kilas 1165 Nm. Boleh bergerak sejauh 473 km dengan pack bateri 116 kWh. Antara ciri unik termasuklah fungsi tank turn, di mana SUV ni boleh berpusing setempat macam kereta kebal, sistem steering ganda belakang dan juga sistem bunyi enjin V8 palsu. Kenapa palsu? Sebab ini masih lagi sebuah EV. Jadi, korang sebenarnya lagi suka G-Class elektrik ataupun lagi suka SUV yang ada lencana AMG dekat depan mata ni? Cuba korang komen sikit.